Okey, hari ini kita akan melihat kepada bab maklumat untuk membuat keputusan dan kita akan buat satu latihan dalam demo 1. Dan sebelum kita meneruskan dengan demo 1, adalah baiknya kita ulang kaji beberapa rumus yang akan digunakan untuk menjawab soalan di demo 1. So, mari kita ulang kaji sekejap rumus-rumus yang berkaitan. Yang pertama, peratus untung kasar atas jualan. Okey, formula dia untung kasar bahagi dengan jualan kali dengan 100. Okey, peratus untung kasar atas jualan sama dengan untung kasar bahagi jualan darab dengan 100. Rumus yang kedua yang perlu kita ketahui, untung kasar sama dengan jualan tolak kos jualan. Okey, untung kasar sama dengan jualan tolak kos jualan. Yang ketiga, peratus untung bersih atas jualan sama dengan untung bersih bahagi jualan darab 100. Peratus untung bersih atas jualan sama dengan untung bersih bahagi jualan darab 100. Untung bersih sendiri pula dapat dicari dengan untung kasar campur hasil tolak belanja operasi. Untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja operasi. Now, sekiranya soalan tidak membekalkan kita maklumat tentang hasil, jadi kita skip saja hasil. Jadi kita akan kira untung bersih dengan untung kasar tolak belanja operasi. Kita skip tanpa hasil jika tidak dibekalkan dengan maklumat hasil. Pulangan atas modal, sama dengan untung bersih bahagi modal awal kali 100. Pulangan atas modal, untung bersih bahagi dengan modal awal kali dengan 100. Okey, jadi pastikan kita sudah mengetahui formula-formula yang ini sebab kita akan gunakan formula ini untuk mengira dalam demo 1 nanti. Okey, pelajar-pelajar, ini merupakan demo 1 bagi maklumat untuk membuat keputusan. Dan kali ini saya memilih satu soalan yang saya kira tahap sederhana. Jadi kita ikutilah dengan sepenuh hati ya. Okey, soalan dia, maklumat yang berikut dipetik daripada buku syarikat Chan Sendirian Berhad dan syarikat Kuan Sendirian Berhad pada 31 Disember 2012. Okey, ini merupakan bentuk soalan yang lazim ditanya dalam mana-mana peperiksaan SPM ataupun peperiksaan di sekolah. So, dia memberikan maklumat untuk 2 buah syarikat dan saya jangkakan kita akan diminta untuk membuat perbandingan prestasi. So, kita akan lihat selepas ini ya. Jadi untuk syarikat Chan Berhad, kita hanya dibekalkan dengan satu maklumat, yaitu pulangan atas modal sebanyak 15%. Untuk syarikat Kuan Sendirian Berhad, kita dibekalkan dengan 4 maklumat, jualan, kos jualan, belanja operasi, dan modal pada 1 Januari 2012, yaitu modal awal. Dan soalan dia, A, hitungkan nisbah-nisbah berikut bagi syarikat Kuan Sendirian Berhad. Okey, yang satu, peratus untung kasar atas jualan. Kedua, peratus untung bersih atas jualan. Ketiga, pulangan atas modal. B, berdasarkan pengiraan anda, syarikat manakah menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang? Berikan alasan anda. Okey, so begitulah soalan dia untuk demo 1. Jadi, kita akan teruskan dengan penyelesaian. Jadi pelajar-pelajar dinasihatkan supaya muat dulu ataupun download dokumen ini dan print dan buat bersama-sama video ini ya. Okey, so kita akan mulakan dengan A1. So A1 kita diminta untuk menghitung peratus untung kasar atas jualan. Now sebelum kita menjawab ataupun mengira sebarang jawapan, lebih baik kita tuliskan dahulu rumus untuk menghitung soalan tersebut. Contohnya di sini, kita diminta untuk menghitung peratus untung kasar atas jualan. So kita tuliskan formula dulu. Peratus untung kasar atas jualan. Kita tuliskan dulu. Sama dengan apa dia punya rumus kan? Now, so adakah pelajar masih ingat apakah rumus untuk menghitung peratus untung kasar atas jualan? Ada yang ingat, ada yang tidak ingat. Now bagi yang ingat, itu baguslah, syabas. Nah, bagi yang tidak ingat rumus itu, jangan risau pula.
Okay, di sini Cikgu Tim mengajar satu teknik, okay, untuk menghafal beberapa rumus ya. Okay, maksudnya bukan hafalan yang secara mati-mati, kita hafal secara smart. Okay, now misal di sini kan peratus untung kasar atas jualan. Now itu adalah dalam bentuk pecahan kali dengan 100. Now saya masukkan pecahan dulu. Okay, now daripada soalan sendiri itu, peratus untung kasar atas jualan, kita sudah dapat terbitkan formula untuk mengira perkara yang ini. So, macam mana? Peratus untung kasar atas. Okay. Now, kalau pecahan memang dia ada atas dan bawah kan? Okay. Now, kalau kita kata untung kasar atas jualan, maksudnya untung kasar di atas. Di atas mana? Atas jualan. Okey, dan dia minta kira peratus kan? Kalau kira peratus, taraf dengan 100 lah. Okey? Nah, so beginilah kita punya cara cepat untuk menghafal formula. Okey? Peratus untung kasar atas jualan. So, untung kasar di atas. Di atas siapa? Atas jualan. Mau peratus kan? So, kali dengan 100. So, tak payah susah hafal. Apa tu? Tak payah susah payah untuk hafal. Hafal mati-mati sampai apa tu? Sakit kepala, tidak payah. Kita pakai cara smart. Nah, selepas kita sudah masukkan formula, kita perlu pastikan apakah maklumat yang kita kehendaki sekarang diberikan dalam soalan. Nah, sekiranya sudah diberikan semuanya, kita masukkan angka-angka. Tetapi, kalau macam case ini, terdapat maklumat yang tidak dibekalkan oleh soalan. Jadi, kita perlu korek, okay? Kalau istilah saya, korek maklumat yang tersembunyi itu, okay? Daripada soalan. Dan untuk itu, kita perlu kembangkan dahulu rumus kita. Okay, now, daripada soalan, kita ada maklumat untuk jualan. Okay, iaitu 83800. Tetapi, kalau berdasarkan rumus, kita perlukan untung kasar. Soalan tidak bekalkan maklumat untung kasar. Jadi, itu merupakan maklumat tersembunyi. Jadi, kita perlu korek. Okay, kita perlu korek maklumat tersebut. Now, dalam slideshow tadi pun, okay, kita sudah ulang kaji, okay, untuk mencari untung kasar. Rumus dia, jualan tolak kos jualan. Okay, ingatlah, jualan tolak kos jualan. So, kita kembangkan dulu rumus dia. Sama dengan, okay, saya masukkan lagi rumus. So, kita kembangkan dulu. Untung kasar sama dengan jualan tolak kos jualan. So, di bawah itu masih sama kan? Jualan. Dan jangan lupa kali dengan 100. Now, setelah kita sudah kembangkan rumus, barulah kita masukkan angka-angka untuk membuat pengiraan. Jadi, jualan kita kalau berdasarkan soalan 83800. Okay, so kita masukkan lagi pecahan. Okay. 83800 tolak dengan kos jualan. Berapakah kos jualan kita tadi? 671. Okey. 67100. Bahagi dengan jualan. Okey, jualan 838 lah kan? 83800. Taraf dengan 100. Okey. Nah, sama dengan. Nah, semasa kita membuat pengiraan, okey, adalah lebih baik kita kira satu-satu, step by step. Jangan kita terus lompat kepada jawapan akhir. Okay, sebab ada maklumat tertentu daripada pengiraan itu kita dapat gunakan untuk soalan-soalan berikutnya. Okay, nah, nanti kita akan tahu kenapa saya cakap begitu. Nah, saya keluarkan saya punya calculator. Nah, ini calculator saya. Okay, ke sebelah. Nah, kita akan kirakan 83800 kita akan tolak dengan 67100. Nah, sama dengan berapa? 167. So, kita masukkan ini dulu. Okey, 167. Okey. 16700. Okey. Di bawah itu masih 83800. So, kali dengan 100. Okay. So, selepas ini barulah kita kirakan jawapan akhir
untuk kita punya peratus untung kasar atas jualan. So, saya keluarkan kalkulator sekali lagi. 16700 akan bahagi dengan 83800. Okay, darab dengan 100. Sama dengan 19.93. Okay, kita perlu bundahkan jawapan kepada 2 perpuluhan. Jadi 19.93 peratus. Okay, sebab kita kali dengan 100, pastikan jawapan kita dalam bentuk peratus. Okay, now jadi untuk tafsiran, okay, ini tidak wajib untuk ditulis dalam jawapan, tapi ini sebagai extra news untuk pelajar-pelajar sekalian. Nah, setiap nisbah yang kita kira ada tafsirannya. Now, untuk membuat tafsiran, okay, apakah maksud, okay, maksudnya kita menuliskan apakah maksud bagi 19.93% ini. Okay, kita bukan sekadar main mengira tapi tidak tahu apa-apa tentang angka itu. So, kita perlu tahu apakah maksud itu. Nah, untuk menulis, okay, ataupun memberikan, okay, tafsiran untuk 19.93 ini, okay, kita tak perlu hafal juga. Okay, kita hanya lihat, okay, ataupun bina ayat. Kita bina ayat daripada rumus kita. Okay, kita bina ayat daripada rumus kita. Nah, kita lihat di atas rumus kita untung kasar. Okay, per soalan kan. So, kita boleh bina ayat begini ya. Bagi setiap ringgit soalan, okay, kita akan mendapat untung kasar sebanyak, okay, berapa peratus, berapa sen begitu. Okay, so saya type di sini. Bagi setiap ringgit soalan, okay, kita mendapat untung kasar, okay, sebanyak 19.93 peratus atau 19 sen. Begitulah. Okay, lebih kurang beginilah tafsiran kita. Okay, bagi setiap ringgit soalan, okay, kita mendapat untung kasar sebanyak 19.93 peratus atau 19 sen. Okay. Nah, untuk yang kedua ini, okay, peratus untung bersih atas soalan, saya akan buat dengan pantas. Okay, kita ikut saja. Peratus untung bersih atas soalan, okay, sama dengan rumus. Okay, untung bersih soalan kali 100. Okay. So, sama juga keadaan di sini. Okay, kita tidak diberikan maklumat untung bersih. Jadi, itu pun merupakan maklumat yang perlu dikorek, okay, daripada soalan. Okay, jadi kita korek sajalah. Nah, daripada slide presentation tadi, okay, untung bersih, okay, diperoleh dengan untung kasar, tolak dengan tambah hasil, tolak belanja operasi. Dan soalan ini pun tidak diberitahukan maklumat tentang hasil. Jadi kita skip saja hasil. Kita gunakan untung kasar, tolak belanja operasi. Okay. So, okay, untung kasar, okay, tolak belanja operasi. Di bawah masih sama, soalan kali dengan 100. Okay. Nah, selepas kita kembangkan, kita masukkan maklumat ya. Nah, mungkin ada pelajar akan tanya, cikgu, soalan tiada beritahukan kita tentang untung kasar. Okay. Jadi, kita mau cari untung kasar macam mana? Katakan itu tersembunyi. Okay. Memang itu tersembunyi. Tapi, kita tidak perlu cari untung kasar sekarang. Sebab kita sudah cari di soalan E1. Nah, coba lihat di sini. Untung kasar kan? Ini kan? Jadi, untung kasar merupakan soalan tolak soalan. Dan kita pun sudah dapat 16700. Okey, ini merupakan untung kasar. So, pelajar kena alert kadang-kadang jawapan yang kita minta itu tergantung di dalam jawapan soalan sebelumnya. So, untung kasar. Okay, kita masukkan lagi formula. Okay, 16700 tolak dengan
Perancangan operasi kita tengok berapa? 5140 5140 bahagi dengan colan masih sama 83800. Taraf dengan 100. Okey. Jadi kita kirakan, masukkan formula dulu. Okay. Now, kita kira dengan kalkulator. 16700 tolak dengan 5140, kita sama dengan 11560. Okey, 11560. 11560 bahagi dengan 83800 kali dengan 100. Okey. So, kita kirakan jawapan akhir. Ini kita bahagi dengan 83800 dan kita akan taraf dengan 100. So, berapakah jawapan kita? 13,79%. Okay. 13,79%. Okay, dan kalau kita diminta untuk buat tafsiran, okay, bagi setiap okay. So, inilah jawapan kita. Bagi setiap ringgit soalan, kita mendapat untung bersih sampai 13,79% ataupun 13 sen. 13 sen. Nah, kita teruskan dengan soalan A3. Okay, pulangan atas modal. Pulangan atas modal. Dan kita masukkan formula. So, apakah formula untuk pulangan atas modal? Nah, pulangan itu merupakan untung bersih. Okey. Jadi untung bersih di atas mana? Di atas modal. Modal apa? Modal awal. Dan jangan lupa pulangan atas modal merupakan nisbah keberuntungan yang mesti kali dengan 100. Jadi, apakah semua maklumat sudah kita ada untung bersih dan modal awal? Ya, okey, untung bersih daripada soalan A2. Okay, jadi kita masukkan lagi pecahan. Okay. Untung bersih daripada A2 ya. Untung bersih sama dengan 11560. Okay, di atas. Kemudian modal awal daripada soalan yaitu 5532. Okay. 55320 kali dengan 100. So, kita terus kirakan jawapan. Kita keluarkan kalkulator kita. 11560 bahagi dengan 55320 kali dengan 100. So, jawapan kita 20,89 ataupun 20,9 lah. Okay. 20,9%. Okay. So, tafsiran dia bagi setiap modal sebanyak RM1, kita mendapat untung bersih sebanyak 20,9% atau 20 sen. Begitulah. Okey. Turun ke bawah sudah. Okey, bagi setiap modal sebanyak RM1, kita mendapat untung bersih sebanyak 20,9% atau 20 sen. Okey, so selesai untuk soalan A 1, 2, 3. So, B. Berdasarkan pengiraan anda, syarikat manakah menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang? Berikan alasan anda. Nah, untuk membandingkan
prestasi bagi dua syarikat. Okay. So, kita perlu gunakan, okay, kita perlu membandingkan nisbah yang sama. Okay, kalau kita tidak menggunakan nisbah yang sama, okay, jadi mungkin berlaku ketidakadilan, okay, ataupun tidak tepat pembandingan kita. So, untuk membandingkan syarikat Chan dengan syarikat Kuan di sini, okay, memandangkan syarikat Chan hanya diberikan maklumat pulangan atas modal, jadi kita akan bandingkan syarikat Kuan menggunakan pulangan atas modal juga. Nah, untuk syarikat Chan, pulangan atas modal dia 15%. Okay? Dan untuk syarikat Kuan, kita sudah kira kan pulangan atas modal tadi di PSA3 20,9%. Nah, jadi syarikat Chan ataupun syarikat Kuan lebih bagus. Okay? Syarikat Chan 15, syarikat Kuan 20. Nah, untuk pulangan atas modal, semakin tinggi peratusnya, semakin baik prestasinya. Okay, sebab dengan modal yang sama, okay, syarikat Kuan mampu menjana untung bersih yang lebih banyak. Okay, so kita berikan jawapan kita di sini. Prestasi, kita bagi tahu dulu mana yang lebih cemerlang. Prestasi syarikat Kuan Sendirian Berhad adalah lebih cemerlang daripada syarikat Chan Sendirian Berhad. Okay, ini adalah kerana pulangan atas modal syarikat Kuan Sendirian Berhad lebih tinggi daripada pulangan atas modal syarikat Chan Sendirian Berhad. Okay, bagi syarikat Chan, okay, kita mendapat untung bersih sebanyak 20,9% atas setiap ringgit modal. Okay, manakala bagi syarikat silap kan, ini adalah Kuan sepatutnya. Okay. Bagi syarikat Kuan, kita mendapat untung bersih sebanyak 20,9% atas setiap ringgit modal. Okay. Manakala bagi syarikat Chan Sendirian Berhad pula, kita hanya mendapat 15%, okay, pulangan atas setiap ringgit modal yang dilakukan. Okay, jadi semasa kita membuat tafsiran, okay, atau membuat perbandingan, saya rasa tata bahasa itu bukanlah penting sangatlah. Yang penting boleh difahami, dan semasa kita baca, kita tahu, okay, apakah opinion ataupun pendapat ataupun pendirian anda. Okay, so jangan risau pula tentang tata bahasa, okay, imbuhan semuanya tidak perlu takut. Okay, nah jadi saya baca semula. Prestasi syarikat Kuan Sendirian Berhad adalah lebih cemerlang daripada syarikat Chan Sendirian Berhad. Ini adalah kerana pulangan atas modal syarikat Kuan Sendirian Berhad lebih tinggi daripada pulangan atas modal syarikat Chan Sendirian Berhad. Bagi syarikat Kuan, kita mendapat untung bersih sebanyak 20,9% atas setiap ringgit modal yang dilaporkan. Manakala bagi syarikat Chan pula, kita hanya mendapat 15% pulangan atas setiap ringgit modal yang dilaporkan. Okey, jadi dengan ini selesailah untuk soalan demo 1. Okey, sekian dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya.